Tentang cabutan tu elok, bagus. Kemudian dia beritahu kepada ahli-ahli yang buat cermin mata. Lepas tu dia dia buat live. Mengambil perkhidmatan untuk buat cermin mata ni elok, baik. Sebab saya pernah ditanya oleh kawan lah tentang kedai kedai mana yang elok buat cermin mata. Jadi tu yang kawan saya recommend kan untuk pergi kedai di sini. Masa tu dia dekat Maybank dekat Maybank saya buat kali pertama. Jadi saya puas hatilah seperti mana saya buat dekat masa tu saya duduk di Bangi. Saya tengok tak payah lagi. Biasanya kadang-kadang orang buat cermin mata, kadang-kadang bila dah siap cermin mata datang balik semula kan. Seperti saya buat tu dapat je terus pakai terus. Tak ada nak cek balik semula ke, kata tak puas hati. Bagi saya bagus. Sangat baik layanan yang kami terima lah. Lagi dia akan beri cadangan-cadangan yang mana lebih sesuai untuk kita lah. Alhamdulillah. Yang paling ingat sekali tentang pemilihan cermin dan power yang sesuai untuk mata kita. Tak ada bila kita dah beli, bila kita pakai tengok sesuai pula dengan keadaan kita dengan keadaan umur kita. Cermin mata yang dibuat tu memang rasa macam mata tu macam normal semula. Yang nak buat cermin mata, jadi dia rasa seronok. Kalau mana tahu ada rezeki, cabutan tu pula bukan satu, banyak cabutan. Kedua ada hadiah, tak silap saya 1,000 setiap berapa orang. Lepas tu ada hadiah lain lagi 500, kemudian ada hadiah air zam-zam. Jadi bila kita buat cermin mata tu rasa seronok lah.